Saya dengan Datuk Seri banyak persamaan, kami sama-sama banduan. Ni kepada orang kata apa saya nak pesan sikit dik adik Piyu Rahmat adik lagi ni Piyu Rahmat, ada beza. Kau tak sama pun dengan Datuk Seri Anwar, tak sama. Kenapa saya kata tak sama? Kerana Datuk Seri Anwar adalah banduan yang telah diberi pengampunan penuh dan beliau kini adalah Perdana Menteri, bukan sebagai bekas banduan yang telah tamat hukuman, tidak. Dan kamu juga sebenarnya kamu bukan banduan, kamu adalah bekas tahanan. Dan tahanan ini boleh jadi banduan sebab apa, belum jatuh hukum pun, betul tak? Kenapa kamu mesti keluarkan perkataan bekas banduan walaupun itu dalam nada bergurau? Saya faham mungkin kamu ini adalah penyokong pihak pembangkang, akan tetapi kalau nak tarik sokongan daripada netizen di galangan walang unta ni pun janganlah sampai melampaui batas, Rahmat, sebab kena ingat tau, perbezaan yang paling ketara antara kamu dengan Datuk Seri Anwar ialah Anwar mampu selamatkan kamu, dan kamu jika tidak diselamatkan oleh Anwar, kamu akan duduk mereput dekat dalam penjara Israel tu. Okey, Piyu Rahmat, semoga diperludahkan.